Uncle semua, saya Sufi daripada Sufi Outdoor. Hari ni saya berada di jeti nelayan Bagi Ajam. Hari ni saya berharap sangat dapat ikan yang boleh sajanya. Dan hari ni angin sangat kuat. Jadi silalah enjoy video saya. Ya, lah juga. Macam mana tuan? Pesan? Nak naik ke apa tadi? Kenduri. Kenduri, oi. Macam mana? Nak cari ikan apa? Talang. Talang, oi. Saya janji tak gumpal. Yang ni saya pakai puluh dulu. Oh, wah, betul pula. Pada Sabiki. Video dengan kau ikan. Kita pula. Dah. Dah gumpal. Oh, ini betul-betul panas. Bahang betul-betul bahang. Ni kami nak ubah. Kawan saya dah pergi dah mengan sana. Jadi saya nak ubah barang seslow lah pergi sana. Mana? Nampak tak? Lama. Tengok air. Dia tak shadow kan nampak lah. Tinggal tu lari. Di petang aku pemansa. Tak nampak lah. Dia banyak. Mana? Kalau siapa nak main sini boleh lah tu. Kalau boleh nampak lah. Penuh ikan. Boleh try lah sini. Nama JT ni JT Nelayan Batu saja. Saya agak pelik kenapa Apollo tak gusan. Dia try tukar jigging lah. Dia simpan saya ni. Jadi saya nak pakai ni SP kecil je. Dengan jig, micro jig 5 gram. Saya try test dua-dua ni. Macam kotak casting. Ada? Ikan apa dah? Gerut. Ikan gerut. Boleh lah, okey lah. Oh, dah. Saya berehat sekejap sebab angin makin kuat. Kalau saya tak tahu boleh dengar tak kalau arah ni. Angin memang betul-betul kuat. Tapi mengai pun tak dapat rasa ikan. Jadi saya duduk relax sekejap. Minum-minum air sekejap. Relax. Saya sambung lagi.
Dapat ikan apa mah dia? Boleh lah. Kecil kan. Geruk-geruk lah. Kami main tadi tak dapat apa Ni pun nak tempat ni kot, terdedah je. Ni pun mau makan ni. Kau baru makan lah. Tak apa lagi dia main tu. Tu dia main lagi. Oh, lembu makan pun okey tak? Kami tengok banyak ikan selau bawah ni. Duk try. Duk try peluh tak dapat-dapat. Sedih lah. Nasib lah. Dah rezeki dah lah. Dah, tak apa-apa mencuba eh. Saya kena tinggal lah. Kalau ada dua orang tu pergi beli makan tak? Nampak tu. Tengok jalan lah. Dia kena tinggal seorang nak kena jaga lah. Apa untuk ni silap untuk terlepas alhamdulillah saya buat video ni tak sangka boleh sampai 500. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang subscribe saya. Dan untuk ni insya-Allah saya akan berusaha lagi sambil kerja. tengok ada free time saya cuba buat lah. Mungkin kalau boleh saya cuba lah seminggu sekali video ataupun 2 minggu sekali video. Jadi insya-Allah apa-apa saya cuba. Dan terima kasih sekali lagi. Aduh, kumpau. Apa kami dah main ni dekat 3 jam. Tak dapat ikan saya lah. Yang kalau saya seorang tu dapat ikan gerut, seorang yang dapat macam ulat bulu lah. Saya tak tahu panggil apa. Tapi dia yang leu punya. Ada. Kami akan stay ni sampai pukul 8-9 tengok lah. Sampai malam. Bagi dapat tak dapat ikan takkan balik. Itu insya-Allah. Setelah sejam dan lepas akhirnya kawan saya balik dah. Mereka beli makanan dah. Jadi saya nak makan dulu. Saya atas sampah sebelah lah. Buang nasi. Dah dia boleh datang. Alright, sambung dia. Cik dapat? Ada? Well aduh, habis. Kita pergi. Hai. Ikan sebelah. Ikan apa? Oh, dia dapat. Ikan ni. Ikan apa saya tak tahu. Ada sikit. Hey, tengok. Makan. Apa? Oh, slow. Slow lah. Pukul 5. Angin masih kuat. Saya tengok dalam weather app tu 20 km per jam. Memang kuat lah. Masa awal tadi 15, 14 macam tu. Sekarang 20. Aduh. Tapi alhamdulillah boleh dah dapat ikan. Mana lagi? Malangnya saya duduk mengai dari pukul 12 sampai pukul 6 petang sekarang. Asalnya saya dah tengok jam. Tak dapat ikan banyak kan. Dia dapat gelamar sekor untuk saya. Kawan saya dapat leleng ikan saya tak pasti ikan apa. Tapi untuk trip kali ni berakhirlah di sini. Saya cuma nak ucapkan terima kasih dan
Take two. Saya nak ucapkan terima kasih dan melihat take 3. Saya nak ucapkan terima kasih sebab lihat video ni. Sila subscribe dan like ya. Kita akan jumpa minggu depan.